Hai semua, hari ni kita nak buat satu minuman coklat yang lain sikit. Gabungan coklat dengan susu soya yang creamy dan sangat sedap. Kali ni kita nak guna Yo Soya yang rasa soya dia asli dan memang sesuai campur dengan coklat. Jom kita start. Mula-mula ambil satu bowl macam ni. So, masukkan air panas sebab kita nak bancuh dulu air coklat. So, masukkan serbuk coklat dalam 3 hingga 5 sudu. So, gunakan whisk macam ni. Pukul sampai dia sebati dan keluar buih sikit. Pukul macam ni boleh sakit tangan juga ya. So, lepas tu campur satu sudu susu pekat. Pukul balik bagi dia lagi creamy. Sekarang ambil jug. Setuang separuh air coklat yang kita dah buat tadi. Masukkan air sebatu sampai penuh macam biasa. Sekarang kita guna Yo Soya. Tuang sampai 3/4 gelas. Yo Soya ni memang sedap. Rasa soya dia lembut dan smooth. Memang sesuai campur dengan minuman coklat macam ni. Sekarang tuang bagi air coklat yang kita tadi dah buat tu. Kalau nak bagi lagi creamy, so tambahkan sedikit susu. Kacau dia semua sebati. Nak lagi best, taburkan coklat yang kita potong kecil-kecil macam ni. Belum habis lagi ni. Tambahkan aiskrim vanila di atas dia. Taburkan sedikit color rice di atas dia. Oh my god, memang nampak sedap. So, gabungan coklat yang rich, susu soya yang smooth dan aiskrim vanila buat dia minuman dia rasa sangat creamy dan menyegarkan. Kalau korang suka minuman coklat, memang wajib cuba Soya Coco Drink yang ni. Selamat mencuba.